آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi alhamdulillah, pertama-tama ni kita bersyukur kepada Allah SWT kerana sehingga kini Allah SWT masih memberikan kita ruang dan peluang untuk terus kita kekal terus berada di atas muka buminya Allah SWT. Allah masih memberikan kita ruang dan peluang untuk hidup, terutamanya kita sekarang berada di bulan Ramadan yang boleh kata dah masuk ke fasa yang kedua. Dah lebih separuh dah kita masuk dalam bulan Ramadan ni. Jadi insya-Allah kita manfaatkan, kita tanam azam dalam diri untuk kita habis ke bulan Ramadan ini dengan baiklah, dengan penuhi dengan amal-amalan, jauhi perkara sia-sia dan lain-lain. Ini insya-Allah seperti yang kita tahu, baru-baru ini Majlis Perwakilan Pelajar MPP ada melaksanakan program amal Islami yang mana ada banyak sangat pertandingan di bawahnya. Amal Islami ni ada pertandingan, ada macam-macam pertandingan yang dapat mengasah bakat-bakat mahasiswa dan mahasiswi kuisi kita. Jadi alhamdulillah ramai juga penyertaan yang telah pun kita terima, dan jadi insya-Allah hari ini kita akan umumkan pemenang-pemenang. Dan saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada mahasiswa yang terlibat secara langsung dan juga tak langsung dalam melaksanakan program ini. Sebab program ini satu program yang besar, pertandingannya sangat banyak, dan saya sangat kagum dengan mahasiswa yang mengambil bahagian dalam menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh kita. Jadi saya doakan kepada semua yang menjayakan, yang sama-sama membantu dalam menjayakan program ini baik secara langsung maupun tak langsung. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kejayaan kepada mereka. Mudah-mudahan setiap peserta yang masuk pertandingan itu mereka dapat mengambil manfaat daripada pertandingan tersebut, yang dapat mengasah bakat, seterusnya dapat digunakan bakat tersebut untuk mengangkatnya agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada saya. Teruskan beramal. Kita berada dalam bulan puasa, jangan lupa teruskan beramal. Jangan pernah lepaskan satu malam kalian tanpa bersedekah. Jangan lupa baca Quran setiap hari, selawat setiap hari, istighfar setiap hari. Itu sahajalah. Jadi apapun, selamat berpuasa. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya pun tak berniat nak bercakap panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.